So kau tengok kat belakang-belakang aku ni semua adalah kita punya showcase lah untuk brand-brand yang ada dekat China and global. So banyak brand. Tapi sebelum tu aku nak korang tengok BTS untuk para-para media. Maksudnya aku nak korang tengok macam mana media otomotif ni jalankan kehidupan dia sebelum diorang syuting ni. Sebab selama aku jadi media otomotif, aku rasa macam lifestyle diorang ni cool tau. Ada benda-benda yang macam smart and everything. Tak ada siapa cerita je lah. Sebab media kan, siapa yang nak tunjuk. Aku tunjuk yang tu dulu. Posting algoritma social media lain tak tentu. Harmon Automotive fokus. Konten social media lain bercampur. Harmon Automotive fokus. Club Facebook free, non-eksklusif, semua boleh masuk. Harmon Club Otomotif eksklusif. Minat kereta, minat motor, download Harmon. Even boleh buat income padu. Install Harmon dekat dalam iOS and Android. Mula sampai dekat KLIA tu, aku tengok macam dah ada train dah sekarang. Sebab last time aku pergi kat KLIA 1 tu, dia kena naik bus kan. So itu adalah antara improvement lah. Sebab di masa tu pun aku ingat macam dia kata this is like the business class punya flight yang kita orang invited tu. So Zika bagi kita golden lounge, and aku lepak dekat golden lounge tu for few hours. Ada buffet and everything. Aku lepak and then naik flight. Selalu jadi kita nak flight and then kita nak pergi sampai ke Beijing. Cakaplah tak rasa takut, jangan campur-campur. People actually complain in my comment section tau. Yalah, besok kacau lah. Lepas tu masuk dekat dalam flight. Okay, this is my first business class flight ever. So bila aku duduk je macam, aku ni orang yang relatively tinggi lah dekat dalam masyarakat Melayu ni. So selalu kalau aku naik flight mesti sangkut punya dekat dia punya seat depan, and then dekat kiri kanan aku rasa macam tersangkut lah. Bila aku masuk je, dia macam lebih kurang macam ekonomi juga. Cuma dia lebar sikit, and then aku ada leg room yang cukup luas lah. Itu adalah benda yang aku agak enjoy. Sebab bila aku touchdown je dekat China, dia punya penat tu kurang tau. Ini adalah flight selama 6 jam 40 minit, and aku tak ada rasa penat tengah malam. Sampai dekat Beijing Airport. This is one of the airport lah, Beijing Capital International. Dan bila sampai je Beijing, kita disambut oleh Zeekr 009. Kita orang naik Zeekr 009 yang dekat sini terus. Luggage untuk 6 orang. Muat-muat lah, muat-muat. Duduk lah dekat dalam tu. So kita buat test, itu test ini. Aku ingat stiker ni. Ini memang jam betul tu. Dihidup baik. And kita try macam ni rupa dia. Sama je macam Malaysia punya Zeekr 009. Cuma jelah jadi saja pelik lah kan. Ni kereta pertama yang kita dijemput tu. And then kita drive dalam berapa minit, aku rasa dalam setengah jam macam tu, kita sampai ke Nuo Hotel. NUO Hotel. Aku tak tahu kenapa nama dia macam tu, Nuo ke, tapi dia okey lah. Hotel dia quite nice lah. Dia punya tempat tu macam secluded lah untuk kita park kita punya kereta. Sampai tu sebabkan kita terlalu awal, so hotel tu dia tak ada lounge. Untuk bilik hotel dia pula yang kita dapat dekat Nuo Hotel, it's quite decent lah and nice. Dia bukan yang paling besar, tapi aku kata cool lah dekat sini. Aku tunjuk kat korang. So ni bilik tidur dia. Ada TV, ada bilik air besar gerabak. Ini aku. Ni jamban dia. Ni tempat simpan dia. Untuk hari pertama, aku boleh kata agak nice lah. Sebab bila aku sampai, dia ada tour guide. Macam aku cakap lah, tak sangka pula yang dia dah tak polluted macam used to be. Jadi dia jadi good experience lah. And dia nampak maju Beijing hari ni. And aku dah mula nampak lah bacang-bacang. Nampak macam ada macam influencer daripada negara lain untuk auto show kali ni kan. Zeekr punya PR bagi kita pergi makan, bawa kita pergi cafe, dan kita try lah makanan. Yang dekat situ kita ambil pun macam makanan yang western macam tu je. Lepas tu lepak, petang macam tu bawa makan. Ni video yang kau tengah tengok ni, kalau 10 tahun lepas dekat Beijing, dia terus polluted lah. Memang tercemar gila. Sekarang jauh beza. And then masa tu toilet agak kotor lah. Sebab dia pintu pun tak ada. Ni lah aku dah nampak ada pintu, cuma tak ada pilih air je. Tapi tak boleh lah nak komplain sangat. Ni tempat orang kan, orang punya kaca lah. Janganlah nak komplain kan. Kebersihan je lah yang particular. Jalan-jalan dekat sini, kau pula dengan kulit sawo matang. Orang pelik je tengok kau. Ni pula aku tengah cakap Melayu tu, orang kek kan nak tengok ni. Siapa kisah?
Siapa kisah? Sun is falling, speed in the black. Aktiviti untuk hari pertama, kita ikut kita punya tour guide jalan-jalan dululah. Dan tengok apa yang ada dekat sekitar outskirt of Beijing. And by far nampak bersih lah. Beca babe. Kau ingat ini Melaka? Tak, ni bukan Melaka, ni Beijing. Ini nama dia Hassan. Ini adalah antara site yang aku agak macam wah, tak pernah nak tengok lah. Soundscape dia pun berlainan. Ramai kata, oi bawa lah jaket, bawa lah baju sejuk. Sebab kat sini dia punya temperature 12 degree. Apa? Macam ni, macam dekat Genting ni. Macam Genting yang kena matahari tu. Bukan exactly sejuk sangat lah. Marah nampak marah dia. Tengok weh, Wah, lama macam cerita Stephen Chow. Ini kau tengok lagi aku tukar color hitam putih. Nampak ni setting lain dah ni. Nampak ada beca. Itu dah. Ni Hassan ni buat kerja ni. Hassan tadi ni. Ni Ali. Handsome Ali. Turn it up, don't turn it off. Turn me round, put me in my place. From there, I can see. Sepak. Kalau aku yang sepak bola ni, aku rasa takkan terkena lah. Kalau kena pun dia akan dia nak ambil group foto pula. Jomlah kita ambil group foto. I said, there's a record spinning in my mind, with scratches on the B-side. Syasha. So dia ada woman gate dengan working people cultural place. So sebab aku ni working people, so aku rasa aku ambil yang ni lah. Melawat istana Beijing. Mana istana tu kejap. Tu. Dekat depan-depan nampak cukup grand lah. Nampak grand gila. Nak masuk ke perkarangan istana diraja Beijing. Tada. Itu dia. Dengan Saleh. Aku nampak kat ujung tu, aku senilah yang paling grand sekali. Oi, jauh Hona. Dalam kamera ni pun aku nampak jauh. Oh ilah. Kan tadi kan aku cakap dekat sini tempat dia chilly, sejuk. Aku dah 30 minit dekat tempat panas kan, dekat tengah-tengah padang ni. Panas gila weh. So macam nak cari tempat sejuk. Aku macam malas nak jalan ke depan ni. Ramai orang lah, boleh lah nak lepak-lepak. Udara sejuk tu ada lah. Aku tunjuk korang jalan sekeliling dekat sini bagi ambience dalam 10 second. So nampak tulisan ni, nampak macam tulisan Cina kan. Tapi kau perasan tak yang belah kanan tu, dia tak nampak macam Cina langsung. Sebab apa? Sebab ini adalah font ataupun bahasa Manchuria. Manchurian. Tengok orang kat sini, dia orang jalan-jalan macam tak ada pun isu pasal panas. Aku rasa kalau cuaca macam ni dekat KL, peluh-peluh weh. Tiap kali aku datang convention center dekat China ni, memang saiz dia huge. Sentiasa besar. Tengok ni. And now aku dah dekat at the highlight of the trip. Highlight trip tu maksudnya the reason aku datang lah. Aku nak tengok kereta-kereta ni lah. Baru saja dilancarkan beberapa hari lepas ataupun minggu lepas lah, Zeekr 8X yang ada dekat belakang aku ni. So ada beberapa ciri kelebihan yang ada dekat Zeekr 8X. Alah dekat sini aku nak tunjuk kereta-kereta lain lagi lah yang aku rasa macam cool gila. So far kalau siapa yang kenal ataupun tahu pasal Zeekr punya brand adalah antara jenama yang placing jenama tu sendiri sebagai jenama yang eksklusif dan juga mewah. And yes, kau dengar Zeekr kereta China, tapi kepada yang belum tahu lagi, Zeekr adalah satu jenama yang manufacture China, tapi design semua tu Swedish. Ada the best things datang daripada company Geely, Zeekr ambil tu. And star of the trip kali ni adalah Zeekr 009 lah. Ni adalah the center of Zeekr punya showcase untuk hari ni.
untuk Beijing Auto Show. Dia basically nampak macam the normal ataupun the same 009 yang kita biasa tengok tu, tapi dia ada beberapa update untuk market, dan aku dengar memang akan masuk Malaysia jugalah this update, which is dia transition kepada 900 volt high voltage architecture dengan introduction untuk baru punya 7-seater. Dia ada 3 lagi power level, and then dia ada entry level variant, dia ada megawatt dual motor setup, dia ada single motor, lepas tu dia ada juga dual motor, dia ada 450 kilowatt hour, and dia boleh pergi sampai 4.5 second 0 to 100. Dual motor yang cukup laju, tapi ada yang lagi laju sebab dia ada 775 horsepower 3.9 second, which is 3.9 second MPV yang gedabak. Memang dia try to be the best in the specs lah. Dia ada upgraded AI chassis. Maksud dia dekat chassis tu dia ada dual chamber air suspension dengan magic carpet scanning untuk adjust real time damping. Faham tak? Kalau kata yang sekarang punya yang without AI, kita ada dia punya sensor untuk check dia punya suspension and everything, tapi bila nama saja AI, dia adalah real time punya decision yang datang untuk make sure ataupun dampening system untuk suspension tu, dia akan make sure yang dia akan working in every pothole every single time. So itu adalah dia punya, kita sendiri pun tak boleh nak faham sampailah kita test drive, which is aku pun tak rasa lagi, and aku excited untuk try lah. And then tadi kan aku cakap 900 volt. Bila kata 900 volt, maksudnya ini adalah one of the fastest charging MPV in the world. Tengah tengok benda yang paling fast charging in the world. Dia ada WLTP range dan sampai 620 km, charging 10 to 80% dalam 11.5 minit lah. 6C ultra fast charging support, and then ada V2L, V2V. Tu dia punya highlight of the day untuk Zeekr 009 lah, sebab kau nampak dia punya placing 009 tu pun dekat the center. Tapi sukanya aku kepada Zeekr adalah Zeekr 9X. Untuk Malaysian market, dia ada confirmation untuk dimasukkan Zeekr 9X ke dalam market kita. Tapi mungkin Q4 this is the 9X. Kenapa aku suka 9X? 9X ni kalau kita tak cerita pasal dia punya features pun, kalau cerita pasal design dia saja, dia punya reka bentuk tu memang sangat gah. And dimension wise, okay, kalau yalah sebab kau tengah tengok video ni, kau tak tahu apa dia punya dimension sebenar dia. Senang cerita, nak bagi senang faham, dia ni lagi besar daripada Rolls-Royce Cullinan. Kau tahu kan Rolls-Royce punya SUV yang besar gedabak tu, ni besar lagi dimensionally. Yang nak fight dengan Rolls-Royce adalah satu jenama yang kita panggil Hongqi. Hongqi itu adalah jenama yang memang digital semata-mata untuk fight Rolls-Royce, sebab dia bagi the best thing ever lah. But when it comes to design, aku cakap 9X ni dia lagi cool lah pada aku. Kau tengok, aku cukup suka dengan design dia yang cukup gah. Okay, kau bayangkan kan, kau being chauffeured in, kau bayangkan yang kau adalah orang yang dipandu di belakang, kau ada driver lah, senang cerita. Ini kereta yang cukup cun lah. Dia ada dia punya grill yang distinctive, which is inilah antara cara untuk kita tahu yang this is a Zeekr. Of course dia ada logo, tapi dia punya bahagian tengah ni, grill bahagian tengah ni, ini Zeekr 9X. Dua dia running light, and then dia ada some other peripheral macam spotlight and everything duduk pada bahagian kiri, and then grill pada bahagian bawah. And this kereta gerabak ni adalah 2 liter PHEV. Bunyi macam tak besar sangat. Walaupun PHEV, dia gunakan bateri yang sama besar dengan BEV punya bateri, which is like a full size EV battery instead of like hybrid one. Itu sebab dia boleh pergi dengan kelajuan yang cukup. Satu 009. Second yang aku suka, yang ketiga yang brand new dalam Zeekr family itself. Aku tunjuk kat korang So inilah dia 8X. Dalam review diorang duk kata yang 9X ni terlalu besar and terlalu gah. So kalau kau bukan orang yang actually layak, kau macam takut lah nak pakai. Sebab lagi kan kalau kau pakai 9X, nanti kau kata kau driver. Tapi ini 8X adalah the driver's car. Bukanlah nak kata yang kereta ni tak boleh drive, tapi kereta yang 8X ni, kalau kata kau drive, kau nampak cool lah. Macam Range Rover Sport lah, macam tu. Kita nak bagi analogi bagi orang faham. This is the grill lah.
Memang cun gila bah. Apa yang aku perasan untuk this current generation Zeekr, aku nak masuk dekat dalam kereta-kereta ni sebab sekarang ni dari tadi kau asyik tengok luar je kan. Tak apa, aku sendiri pun, yelah, kita kan dekat tempat yang ramai macam ni, kita kena macam respectful lah. Aku kena bagi, bukan bagi muka, aku kena bagi orang lain jalan dulu. And bila dah kosong sikit, bagi aku lepak dulu dekat exterior, aku nak tengok dulu, and then aku masuk dekat dalam. Tapi tadi kan aku ada tunjuk 9X tu kan, ada satu lagi variant 9X dengan colour yang lebih cool lah, lagi gangsta. Kejap ni kali hitam ni. Cun babe. Oi. Mafia babe. So this is the colour lah. Aku ingat aku inilah dia Obsidian Black Zeekr 9X. Dengan dia punya black interior dengan orange lacing. Dia ada stitching colour orange dekat situ. And then dia punya reka bentuk pada bahagian belakang. And okay, bahagian belakang ni, okay, ini adalah kawasan ni lah. Oh, dia even ada red light pada bahagian yang expose apabila terbuka. Kita tengok rupa dia apabila dia tertutup. So dia akan reveal untuk 9X dua bahagian lampu pada bahagian belakang, which is, oh, dia still ada this colour lah. Adakah ini untuk showcase sahaja ataupun memang actually being used? Yang tu aku pun tak sure. Ada satu lagi 9X orang tengah pakai. Ni adalah interior 9X yang orang impress at lah. Okay lah, this is the chauffeur car. Mana-mana chauffeur car pun akan ada this size and dimension yang almost similar lah. Tapi dia ada beberapa rekaan yang cukup cun juga, which is dia punya seat yang kau tengok yang makcik ni pakai ni, makcik ni dia sebenarnya boleh teleng 360 kejap ataupun dia nak keluar macam tu. So macam untuk kekurangan upaya tu dia lebih baik lah, tak perlu ada third party lagi. And this is nampak, with a click of the button dia boleh pergi macam tu, tak payah nak pakai manual. Of course lah, mana-mana high end cars kau janganlah minta manual kan, tak high end cars lah macam tu. Bila cakap pasal Zeekr, dia punya panggil sound system adalah brand Naim ni. Sekejap aku zoom in lagi. Ni Naim dia. Gitu. Kerusi pada bahagian depan untuk pergi sampai ke depan. Kau nampak ni, pakcik ni duduk ni, pakcik ni siap ada tempat letak kaki dia lagi. Memang cool. Semi bucket seat dengan sporty headrest pada bahagian atas. Untuk kita punya adjustment pada bahagian seat belakang, yes, dia bukanlah exactly macam 9X punya specialty, tapi masih lagi touchscreen. Gila weh. Ada orang buka dekat seat belakang ni, aku nak tengok sekali. Oi, luas. Yes, 8X bukanlah sebesar 9X, tapi 8X masih lagi sangat besar. Dia punya steering wheel pun distinctive daripada Zeekr model yang lain. And then kau nampak siap ada energy boost and then mode lounge. Itu memang supercar S lah, dekat dalam sebuah SUV. Specialnya door handle dia ni, walaupun kau nampak macam like a typical door, tapi dia punya door handle ni, walaupun nampak macam dia akan tertarik whole thing, dia sebenarnya ada button pada bahagian bawah ni untuk kita actually buka pintu. Klik je. Dia punya effort tu effort dia kurang lah daripada kereta yang biasanya guna tombol pintu yang kerap macam tu. Ni dia punya showcase untuk middle console. And then dia ada speaker all around. Masih lagi datang dengan Alcantara with leather. And then dia ada orange stitching, wireless charging. Kita ada kita punya tempat letak air and any control lah. And then dia dah makin banyak balik physical buttons. And physical button ni banyak-banyak bukanlah sebab nak kata tak boleh nak buat high tech sangat kan, bukan macam tu. Tapi yang aku faham, kerajaan China dia memang dah tak boleh nak benarkan pintu flash, and dia tak benarkan juga button yang holy no button. Sebab kau pernah dengar kan ada isu dekat China and beberapa negara kan, bila kita ada kejadian je berlaku, tiba-tiba tak boleh buka pintu and then tak boleh nak control. So start dari situ, setiap model yang ada dekat kereta baru, masuklah kereta China, tak boleh ada flush door handle and harus ada physical button. Dia ada minimum dia lah, aku tak ingat, tapi kat situ lah. Ni nampak ni map ni, dia punya indicator ni untuk setiap brand yang duduk dekat dalam Expo ni. Tapi dia terlalu besar sampai kan dia punya benda yang nak tunjuk map dia ni pun lagi besar pada rumah orang. Yang tadi aku pergi tadi kan adalah
A1. So mana tadi A1? Nampak ada Zeekr. Tada. Ini yang satu level, ada level lain. Ni level lain. Ni terus bangunan lain. Punyalah besar. Tahun lepas kita punya Shanghai trip, boleh kata dia punya tempat convention tu lagi besar daripada PICC, lagi besar daripada apa yang dekat tengah KL tu. Tapi kat sini lagi besar, and this time yang besar tu kali 2 sebab 2 building. Cantik tempat ni. Aku sebenarnya lapar tau, tapi aku tak tahu nak makan apa. Sebab nak cari halal tu, yang aku belajar dekat sini, dia ada cara dia untuk aku dapatkan actual halal food. Hawker hall tu dia akan ada colour hijau punya hawker halls, and then dia ada certain word tu yang dalam bahasa Chinese adalah halal. Lagi aku nak kena buka Google semua tu untuk check. Macam dalam universiti. Next hall, aku jalan dekat kawasan yang bukan otomotif, bukan car brand itself lah. Dia lebih kepada peripheral, macam teknologi dekat dalam kereta yang akan diletakkan in the future. So this is kawasan teknologi lah. Ni dia jual suspension. Tadi dekat belakang aku nampak macam ADAS. Ini macam AI system. Untuk booth Cadillac, dia ada tunjuk and showcase dia punya F1 car. Walawi. Padahal sama je macam F1 lain kan. Dia macam banyak brand-brand China yang yelah aku tak ada nak baca lah kan. Tapi biasa kalau contoh aku dengan geng-geng kawan-kawan Chinese friend, diorang lah yang tolong translate kan untuk aku. Audi punya booth ni nampak macam popular lah di kalangan visitor. Sebab apa? Patutlah. Dekat Audi punya booth, dia showcase a very rare 1930s Audi model. Cantik. Shoot lah. Dekat belakang dia ada model-model kereta yang aku pernah lah drive. Masih lagi Audi. Besar. Daripada hujung ke hujung lah Audi punya. Tengok Zeekr yang ni. Semat doh. So ini adalah Zeekr 001. Style kali ni dia ada a livery yang sangat sporty and GTS. So kalau kau tengok kat sini pun, dia punya reka bentuk macam Zeekr X lah. Ini adalah style Zeekr style itself lah. Dekat sebelah dia ada 007 GT. Tadi kan dah tunjuk dah. Yang ni apa yang menarik dia, ini adalah booth untuk robotaksi. Robotaksi ni adalah taksi tanpa pemanduan manusia lah. So macam yang kita faham, ini adalah the future of taxi, di mana kita boleh masuk and tak ada pemandu. So dia basically train atas jalan raya. And kalau kau tengok Mak Saleh banyak bercerita pasal benda macam ni, and this is the showcase of it lah. Bukan saja pada taksi kereta tu, lori pun dia buat juga. So dia tak ada brand bukannya satu brand tak. Dia multiple brands. Kalau kau tengok, ini Toyota, ini Aeon, yang tu model Chinese model tu, Fox. Semuanya di-convert menjadi robotaksi. Untuk Citroen dan Peugeot punya booth, apa yang aku nampak menarik adalah Le Mans car. Dia ada showcase kereta Le Mans, di mana kereta-kereta yang digunakan untuk LMNS macam itulah. Kereta ini Peugeot model apa aku pun tak sure. Ni satu. Ada satu lagi model. This is a futuristic one lah. Masih lagi Peugeot. Okay. Tada. Ini cerita konsep tu lah. Buick ni jenama Mak Saleh, tapi popular dekat China sebagai sebuah jenama yang orang panggil luxury lah kat sini. Sebab American kan, so dia ada dia punya influence dekat sini. Tapi bila aku sampai dekat booth ini, benda yang aku paling tertarik untuk tengok adalah this Buick car lah. Saja je aku nak showcase benda yang takkan masuk Malaysia. Tapi this is like a very futuristic look lah. Dia bagi kita konsep design untuk pemahaman daripada segi mass shape, supaya kita tahu yang kita masih lagi ada possible design yang kita boleh created for the future, ataupun so-called future car, maybe untuk tahun 2030. This is the benchmark probably. Asal rambut aku tak nak turun-turun ni? Okay, tak apa, aku nak beritahu something. So aku dah berjalan kaki dekat 2 building ni. Semua brand aku dah pergi tengok. Dalam 4 ke 5 jam aku dah jalan kaki. Lutut memanglah longgar gila, and itu bukan benda yang aku selalu sebut lah, lutut longgar ni. Tapi memang tak ada yang claim AI chassis, ataupun kurang lah aku nampak dekat dalam exhibition kali ni. So kalau kata showcases, aku nampak Zeekr yang menang lah, sebab dia ada yang AI architecture tu, AI chassis, and quite a new thing lah. Kita kalau kata pergi showcase ni, kita bukan nak tengok benda yang sama, kita tengok benda yang baru. So by far yang bawa aku datang ke Beijing ni lah yang memang actually powerful. So aku rasa aku nak balik, and mungkin ada benda lain lagi nak buat for tomorrow. Kita tengok lagi apa yang ada.
Untuk next day, kita nak pindah daripada Beijing ke Guangzhou kepada HQ Geely. Kita nak tengoklah semua new tech daripada Geely, and kita nak join dia punya convention. So sekarang kita dekat, aku dah tengok map tadi, dia punya map train station dengan airport dia macam sekali-sekali dia macam sebelah. Tapi kita nak naik train lah. Aku rasa dalam perjalanan 4 jam macam tu. Dia kata nak naik bullet train 4 jam. Kan kau tahu kan laju mana bullet train kan, tapi 4 jam. So kau bayangkanlah jauh mana perjalanan dan jarak Beijing ke Hangzhou. Cantik juga train station ni, nampak macam airport. Walau. Writing in the margins of my mind all day, sipping herbal in the morning just to feel okay. Had a dream I was water just flowing through space. So tadi aku tengok dah nak lebih daripada 300 km per hour untuk bullet train ni. Train ni dah akan pergi straight sampai ke Guangzhou. Inilah keadaan dia. Macam naik MRT tapi dia lagi laju, betul dia lagi lebar. Macam tu. So hidup. Tadi sampai dekat kawasan Hangzhou, nak dekat tengah malam lah. Dah barai gila, nak kena baging. Tapi aku nak tunjuk juga dekat korang hotel ni lah. So aku duduk dekat Sheraton. Ini adalah rupa bilik untuk Sheraton Hotel Hangzhou. And siap ada bathtub tengah-tengah tu. Orang lain masuk dapur, dia masuk jamban. Dan ini adalah ruang tidur dia, barang-barang personal. And dia ada tempat untuk buat kerja. Esok tengok apa ada, sebab PR pun cakap ada slight changes of plan untuk esok. Tengoklah apa jadi. Okay. Good night. Saddle up and dance. Pada tentatif hari ni, so sepatutnya kita ada macam daripada Beijing terus sampai ke Hangzhou, terus shooting, terus pergi dekat dia punya Geely punya HQ factory lah. Tapi bila dah sampai malam semalam, aku tidur. Dan bila pagi tadi aku check, rupanya dah update lah. Rupanya kita dah tak payah, hari ni adalah hari free. Dia delay sehari sebab satu dunia datang sini, and dia macam datang terlewat sangat kan. So aku rasa management pun macam simpati lah, jadi dia bagi kita rehat satu hari. So hari ni aku nak pusing Hangzhou. Baby, take a chance. Aku dekat tengah-tengah bandar Hangzhou. And aku boleh assume kawasan yang aku tengah jalan, kawasan orang kaya China lah. Macam aku sini mungkin bangsa dia orang. Sebab kereta-kereta yang lalu kat sini gila-gila bay. Ada Zeekr Night X, ada Rolls Royce Bentley bersepah lalu. Dia kalau kata untuk mall dekat China, aku tak rasa orang actually masuk mall sebab macam kita kan, kita masuk mall sebab panas, so dia convenience. Dekat China ni aku nampak macam dia memang buat mall semata-mata untuk convenience. Maksudnya semua kedai kiri kanan berdekatan. So kita yang memang nakkan cuaca yang lebih sejuk juga, ni tak. Saddle up and dance. Untuk hari ni kita sampai dekat satu kawasan untuk ditest semua kereta Zeekr and Geely family. And dia bagi 3 jenis challenges untuk kita test drive. And this is typical for media lah. Kita ada high speed, kita ada slalom, dan ada satu lagi aku tak ingat apa benda. Tapi model-model yang ditunjukkan adalah model-model yang currently selling lah. Dia ada Geely and Zeekr, and aku more on keen to try naik model-model Zeekr lah. Sebab bila kita pun datang under Zeekr. Tapi ada beberapa model daripada Geely yang aku nampak macam wah, cun lah. Ada satu model tu nampak sebiji macam Mercedes, tapi dia Geely lah, Geely. Aku tunjuk kat korang apa yang ada dekat sekeliling aku, okay? So dekat depan ni kita ada 7GT, model Speedy untuk Zeekr, and then 9X, ni aku dah sebut dari tadi, and then Geely M9, and then Lynk & Co 900 pun sama juga. So untuk 3 jenama dekat dalam satu parent company, dia ada model yang hampir lebih kurang lah sebab dia gunakan chassis yang sama. Cuma dia punya design language lain. And then ni adalah Geely ES5. Geely ES5 dia basically Proton lah. Proton apa ni, EMA 7. Sebab itulah aku nampak macam ni apa ni? EMA 7 je. Lynk & Co ni kenapa dia tak ada dekat Malaysia? Sebab Lynk & Co basically adalah model Zeekr untuk internal combustion. Jadi bila kata untuk Malaysian market internal combustion, of course lah dia ada dia punya group sendiri dekat Malaysia, which is Proton. Tak perlu sangat lah. And satu lagi, Lynk & Co adalah
sebuah jenama left hand drive only. Jadi susah sikit lah kalau kata nak bawa masuk dekat Malaysia, sebab kalau dia nak bawa masuk Malaysia for Lynk & Co, dia kena decide untuk ada model untuk right hand drive juga. Tak kisahlah, sebab teknologi pun hampir lebih kurang saja dengan Zeekr, and Zeekr is cun tu. Oh, laju gila. Uish, pergi babe. Cun ji. So ini adalah dia punya equivalent untuk Geely. Ini adalah Geely M9. Wah. Nampak dia punya pergi macam mana? Ini pula adalah model Zeekr 7 GT. Model ni tak banyak lah aku perasan dekat Malaysia. Aku pun tak sure lah adakah dia dah debut belum model ni dekat Malaysia. But still, ini adalah shooting brake style yang aku rasa macam wah. Dia ada reka bentuk dan juga language yang serupa dengan 7X. Kalau kau tengok dia punya lampu, dia punya DRL yang serupa dengan logo dekat pada bahagian depan, tapi dia punya reka bentuk untuk wheel dia, rims dia tu berbeza daripada typical rims yang biasa kita jumpa. And aku boleh perasan lagi dia punya side mirror pun adalah side mirror yang berreka bentuk special khas kepada Zeekr sahaja. Tengok dia pergi. Reka bentuk yang serupa dengan 7X, cuma beza dia adalah dia punya mesh shape itself lah. Hari ni dalam pengalaman aku memandu dan juga try kereta-kereta ni, kau perasan dia pergi memang cun, tapi tak ada bunyi. So inilah yang jadi bila kita dekat dalam event untuk kereta EV. Kalau kau tengok design-design dia yang cantik-cantik, comel-comel loteng ni kan, okey, memanglah kita kat China, tapi dia punya model, dia punya reka bentuk, dia punya design datang daripada lebih 10,000 designer dekat across the globe. Across the globe tu maknanya secara literal. Dia ada dekat sini, dekat Shanghai punya institute, lepas tu dia ada dekat Milan, Itali, and then dia even ada dekat Sweden, and ada satu lagi negara yang diorang combine sebagai satu team untuk diorang buat reka bentuk. Jadi kalau kita kata Zeekr dan juga Geely, aku rasa ialah termasuk dengan Proton lah. Reka bentuk dia adalah reka bentuk yang datang daripada whole team, bukan China punya reka bentuk sahaja. Sebab tu kita boleh nampak dia punya design language berbeza daripada Chinese brand yang lain. Personally aku rasa macam 9S ni adalah antara kereta paling cun lah, sebab dia punya design dia cantik, gempak. Ini yang baru ni, dengan variant yang paling baru, yang paling mewah adalah 009 Grand. Of course lah, ini bukanlah satu model yang menarik kepada orang-orang yang bayar aku. Bayar aku tu orang muda lah, orang muda. Tapi untuk yang those yang ada family dan transitioning to EV, ini adalah model yang paling aku rasa semua orang dekat dalam media prefer lah. Bila kita cakap pasal MPV EV pula tu, dia ada beberapa lagi pilihan lain dekat dalam market Malaysia. Tapi bila aku sembang dengan kawan-kawan media, personally diorang memang lagi nakkan 009 daripada Chinese competitor yang lain untuk MPV EV. Dia ada beberapa point lah yang kita boleh mention, tapi dia lebih kepada refinement, dia ada lebih kepada reka bentuk dan juga dia punya comfortability. Of course, ini adalah sebuah model yang mewah dan obviously mahal, tapi siapa yang membeli Zeekr adalah orang yang macam lebih conscious, sebab Zeekr adalah antara jenama dekat Malaysia yang tak ada diskaun. Bunyi macam tak sedap, bunyi macam tak ada diskaun. Tapi bila cerita pasal people yang actually buy, diorang ada rasa lebih selesa dan juga puas hati, sebab dia tahu yang kalau dia beli sekarang tak ada diskaun, maksudnya next time pun boleh jadi tak akan ada diskaun. So dia tak adalah rasa macam sedih sangat ataupun macam rasa macam rugi. Sebab alamak, aku dah beli rupanya ada 1,000 diskaun. Tak ada dekat Zeekr. Ini adalah kelebihan yang aku nampak macam patut buat kat Zeekr lah. Ini adalah reka bentuk dalaman untuk Zeekr 9X dengan pilot seats. And then pintu yang tadi kau perasan tadi, dia terbuka sendiri. And kalau kau nak tutup, kau klik je one button ni, dia akan tutup sendiri. Dia ada segala-gala jajan yang kau perlukan untuk kau buat adjustment secara digital, secara automatic. Semua yang ada kau boleh bayangkan. Dia even ada heater, dia boleh ada aircon, dia boleh ada memory seat, dia boleh ada massage dekat dalam seat ni.
Bayangkan apa yang dia boleh bagi dekat kau. And aircon pun duduk dekat pillar. Okay, tutup untuk bagi kau tengok. Kau bayangkan kau letak diri kau sebagai orang yang perlu untuk commute seharian. Ini adalah orang dengan kehidupan T20, dengan kos kehidupan yang lebih tinggi daripada biasa, daripada kita. And ini adalah benda yang kau boleh tengok and kau rasa, oh, ini adalah benda yang rich people actually experience every single day. Aku buka lagi sekali untuk pintu depan pula. Okay, one click one button, dia buka sendiri. More or less reka bentuk yang samalah yang kita tengok dalam auto show kemarin. And aku masuk dekat dalam Tapi tengok ni kat sini, yang ada dekat bahagian sebelah ni pun penuh dengan batu-batu yang ada. Kau tengok kat sini Ini adalah Naim Daniel. Bukan Naim Daniel. Ini adalah speaker Naim. And speaker Naim ini adalah speaker yang diguna pakai dekat dalam model mewah macam Bentley. And then even untuk driver, dia ada massage, dia ada panas, dia ada aircon, and 3 memory seat untuk korang. Pintu sekarang ni tengah terbuka. Aku tekan brake je, dia tutup sendiri semua benda. Itu adalah antara UX yang ada pada NIX yang susah kita nak jumpa dekat model-model lain, even competitor dia. And daripada segi adjustment, obviously siapa yang set up kereta ni adalah orang yang rendah lah. Sebab bila aku masuk je, seat terus set up dekat kawasan paling tinggi sekali. Tapi tak apa, aku buat secara auto lagi sekali. Aku klik button untuk aku turun bawah kepada aku punya sitting position yang aku paling recommend. Everything here is adjustable. Termasuklah bila kau adjust kau punya steering, dia ada dia punya soalan lah yang ada dekat center console ni. Adakah kau nak keep up ataupun kau tak nak keep up. Untuk interior sendiri, kau boleh nampak dia punya penggunaan material adalah leather. Dan dia ada dia punya instrument cluster dengan odometer lah pada bahagian depan ni. Dia kecil je macam smart. Rear view mirror digital. Center console yang cukup besar lah. Dia ada segala-gala benda yang kau boleh expect pada center console. Yalah, ini adalah video yang aku tembak straight 5 hari ke 9 hari. Jadi aku pun dah tak boleh nak tahu kat mana dia punya storytelling untuk video ni. So kau dengar je lah. Next aku nak tengok 7X pula. Dia buat slalom test. Dia masuk kiri dan kanan. Nak tengok macam mana dia punya kehebatan terhadap ambil cornering tu. Ya, macam tu lah cara dia ambil corner ya. Kita boleh nampak lah stability control pada model 7X tu. Dia ada dia punya traction coming up all the time. Dia taking care of kita punya pemanduan lah, kita punya kereta itself. So kalau boleh nampak, dia masih lagi nampak sedikit stabil. Dia ada sedikit body roll kalau kau boleh perasan, tapi masih lagi in a good fashion daripada the traditional car lah. Kau tengok kat mana dia punya braking mode tadi pun boleh nampak dia punya braking tu agak terkawal dan tak trigger any traction yang lain pada yang lain lah. Kalau kau tahu hari tu Siti Nurhaliza dia beli model jika, inilah model yang Siti Nurhaliza tu beli. Tapi bukan Siti Nurhaliza lah yang drive macam ni. Laju betul dia ke, coming hot. Cun gila weh. So dalam banyak-banyak pengalaman aku tengok kereta EV, drive kereta EV, so dia punya instant torque tu benda yang aku keep on rasa macam happy about lah. So bila bercakap pasal EV versus ICE, kau tengok macam mana quick torque yang EV tu boleh bagi. And aku yang sangat sukakan internal combustion engine daripada EV. Tak boleh kata yang EV ni ada kekurangan memang tak boleh pergi langsung. EV dia ada instant torque yang memang membantu untuk kita yang live in urban areas. So aku rasa kalau kata engkau orang yang memang tak ada balik kampung, as far as today, aku rasa EV is the best car ever lah. Sebab kau boleh charge, dia punya experience, dia punya environment untuk engkau daily drive pun berbeza. Kau tak perlu nak pergi charge dekat mana-mana kedai ke apa. Kalau kata kau duduk London, kau boleh charge kat rumah. So benda tu adalah benda yang sangat-sangat berbeza daripada internal combustion engine, di mana kau kena pergi dekat petrol pump. Benda tu tak ada.
memang tak ada. Ni sekarang Gerard daripada Poltan dengan GC daripada Autobus, dia tengah buat discussion lah, boleh tak dia park kereta dekat tempat display ni. Tapi sementara aku tengah tengok diorang tengah bersembang ni, aku nampak macam bapak cun gila siap AX ni sebenarnya depan mata. So this is like, aku rasa ni all black lah, all black AX. Tapi memang aku boleh nampak dia punya reka bentuk tu nampak stealthy. Pak cun, dia punya sampai dia punya grill tu pun dia boleh buat gelap macam tu. Dengan sport rim ni nampak macam, okay, aku nak bagi tahu korang kereta ni besar mana kereta ni? Rim ni 22 inci babe. Besar tak besar? So kau bayangkan besar mana 8S ni. And dia masih lagi sedikit kecil daripada 9S. Sekarang aku dekat dalam factory Geely. Kita nak tengok crash test lah nanti. Sekarang ni dia dah jadi macam trend untuk kita tengok crash test kepada para media. And ini adalah Geely punya crash test location. Kalau kau boleh tengok, dia punya location memang cukup besar dan juga luas. Tapi dia punya kawasan overall untuk the whole factory pun memang huge. And memang itu adalah Chinese style factory pun. Kalau kau boleh tengok, macam aku punya trip dekat jenama lain sebelum ni pun sama juga. And this is one of the thing yang aku rasa macam wah, huge. Sebab bukan ini saja, dia punya besar tu, dia ada tunjuk lagi wind tunnel. And wind tunnel tu yang paling besar dekat dunia. And dia ada pelbagai jenis tunnel lah. Dia ada bukan saja wind, dia ada wildlife situation macam hujan, and then altitude, and then harbor, daripada yang paling sejuk dan yang paling panas. Memang gila. Korang pun tahu aku bukanlah media sangat kan, tapi aku nak ambil peluang jugalah untuk dapatkan as much as possible for the footage. Aku nak try tengok. Ini yang dia nak test kali ini adalah Zeekr 4X, Zeekr City orang panggil. Dia dah pasang semua sensor yang available pada setiap crash car. And untuk dia punya dummy pun nanti dia ada dia punya sensor pada dummy tu sendiri, supaya dia boleh tengok apa result dia kepada real life people. Kau boleh tengok kat sini, dia ada dia punya dummy pada bahagian kiri dan kanan. Pemandu termasuk dengan belakang sebenarnya. Ini kita punya bakal mangsa lah kejap lagi. Tu nama dia Abdul, yang tu nama dia Hailam. Semua excited kat sini, serabut. Biarlah dia orang. Dia punya orang dah start marah. Mana boleh sentuh, tak boleh touch dia kata. Kita pun manalah tahu kan, datang selagi boleh dekat, selagi boleh dapat. Ini adalah dia punya road nantilah. So ini dia punya showcase dia. Untuk dia showcase besar tempat ni, kau tengok ni hujung tu. And kita masih lagi dekat dalam bangunan, kau tahu tak? Tempat ni memang luas gila and cool lah. Tapi satu hal, tak makan lagi. Aku rasa dia orang lupa nak bagi lunch dekat kita. Selepas lebih daripada sejam kita dengar conference dia, and then dia bagi kita a few seconds lah of the crash test tu. So lepas daripada crash test, okay, itulah dia. Untuk crash test ni, diorang sendiri pun tak tahu tak apa nak jadi, apa result dia. And satu pasal crash test ni yang aku tak beritahu lagi dalam video ini adalah dia punya crash dummy. Harga dia lebih daripada 12 juta renminbi. 12 juta, aku nak dekat 10 juta ringgit macam tu. Crash dummy saja, sebab dia punya sensor, dia punya segala benda lah. Aku rasa tu antara yang paling mahal dekat dunia. Inilah purpose untuk crash dummy tu. Tapi nampak macam a normal day lah dekat dalam dia orang punya group tu. Tapi bau tu kuat, bau tayar. Semua orang berlari baik. Dia nak tengok result tu. Oi, kemain. Dia nak tunjuk dia punya result of crash tu dekat depan semua orang. Inilah dia punya session dia lah. Dia nak tengok apa jadi pada kereta ni secara keseluruhan. Dia nak tunjuk kat kita macam mana crash dummy tu akan jadilah. Kalau tengok dekat kawasan sekeliling ni, dia penuh dengan kesan-kesan kecederaan ya, daripada crash test tadi. Dan aku tunjuk dekat satu lagi belah belakang tu lah. Dia sebenarnya belakang dekat bahagian belakang tu tu kereta dia. Itulah crash test dia. Penuhlah dengan orang untuk dibuat test. And so untuk yang final itinerary kat dalam trip kita, holy trip kali ni adalah melawat kilang Zeekr itself. And kita tengok macam mana Zeekr tu di-production. Namun kita tak boleh nak record lah sebab dia adalah benda yang PNC.
And satu-satunya benda yang kita boleh record untuk kali ni dekat dalam bangunan besar-besar ni hanyalah Zeekr punya showroom, which is kawasan intro, kawasan entrance untuk Zeekr punya lab and factory. Dapatlah tengok macam mana dia punya production untuk Zeekr tu, and dia punya production memang berbeza daripada production yang aku tengok yang lain. Sebab dia kalau production yang lain dia masih lagi ada human touch tau. Yang ni dia ada tapi like macam 2%, macam 1% je. Sebab yang lain semua memang mesin lah. Macam contoh dia punya tayar pun dia pasang sendiri, dia pasang pakai robot tau. Cek. Nak cerita pun tak boleh lah, tapi itulah dia. So by far dia nampak cool lah. Cuma aku rasa macam pelik sikit lah, sebab untuk diletakkan sebagai luxury brand, bukannya hentas sangat lah macam mana luxury brand yang datang daripada Eropah dan juga Italy and France. Tapi in a way, siapa kisah kan? Sebab in the end aku nakkan luxury car. Macam mana dia produce tu tak kisah. Sebab kalau ikutkan bila pakai mesin made, dia lagi refine. So dia punya tolerance pun lagi kecil, macam tu. So itulah dia. Terima kasih kerana menonton video ini. Sila subscribe to this channel sekarang. Sebab kalau korang tak subscribe, korang terlepas pula video-video lain nanti. Download Harmon apps untuk dapatkan social media otomotif yang paling best sekali. Download Harmon. Terima kasih, jumpa lagi lepas ni. Bye bye. The time of your life. This is the time of your life.